Polis sedang mengesan dua individu susulan satu insiden gangguan di Plaza Tol Sungai Long, Lebuh Raya Lembah Kelang Timur di Kajang, pada 2 Januari 2026. Kejadian dilaporkan berlaku sekitar jam 9 pagi apabila dua lelaki dipercayai berkelakuan agresif di kawasan Plaza Tol. Seorang daripada mereka dilihat memegang objek yang disyaki kayu, namun tiada kecederaan dilaporkan. Situasi tersebut menyebabkan pergerakan kenderaan menjadi perlahan dan menimbulkan rasa tidak selesa kepada pengguna jalan raya yang melalui lokasi berkenaan. Laporan polis diterima pada jam 9.08 malam pada hari sama. Susulan itu, pihak polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 481 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Usaha mengesan suspek sedang dipergiat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan demi keselamatan bersama.